Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang bersama Tuan Haji Abdul Rahman bin Safar, Ketua Semelang SMK Taman Indah, barisan pentadbir sekolah, Cik Tan Sushi, kaunselor, merangkap penyelenggaraan program, barisan guru mata pelajaran serta calon-calon SPM sekalian. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, tadi baru je sekejap tadi saya bagi taklimat SPM kan. Okey, sekarang saya mewakili cikgu-cikgu matematik untuk memberi taklimat tentang mata pelajaran matematik yang sangat kamu takut. Betul tak? Okey, wahai kanak-kanak. Okey, bagi mata pelajaran matematik dan matematik tambahan jugalah, sebab tahun ni saya belajar maths juga. Okey, first sekali kalau maths, apa kena bawa? Wajib, bukan sunat dia, wajib tak bawa berdosa. Okey, wajib bawa kalkulator, tapi penutup dia jangan bawa. Sebab ada pelajar dia bawa penutup, dia selit sekali nota kat dalam tu. Okey, matematik wajib bawa kalkulator. Kalau terbawa masuk penutup, angkatlah tangan bagi kepada pengawas pemeriksaan sebelum mula pemeriksaan. Okey, dan wajib juga bawa pembaris panjang. Okey, siapa yang tak ada pembaris panjang, balik ni pergilah Eko. Eko ni semua ada RM2.60 kan? Handphone ada yang pakai iPhone, pembaris pun tak boleh beli. Kalkulator pun ada yang tak ada je. iPhone kan main lagi, phone kan main mahal pada cikgu-cikgu ni. Cikgu ni pakai cikai-cikai je phone. Kamu iPhone tapi kalkulator tak ada. Sebab ada pelajar dia beritahu saya, kalkulator boleh guna waktu belajar je, phone sepanjang hari boleh guna. Tapi sekarang ni kamu sebagai pelajar pun tak. So patutnya perlu adalah kalkulator itu. Sekiranya tiada pada hari matematik, dah habis dah cari pusing nak pinjam, bukan nak beli, pinjam. Carilah cikgu-cikgu matematik kamu. Kalau dia nak bagilah pinjam, ada. Tetapi jangan usaha sendiri dulu. Usaha duit tadi kan? Apa? You usaha. Carilah dulu kalkulator. Tapi bagi pelajar yang selama ni tak pernah guna kalkulator, baru nak belajar guna SPM nanti, jangan kamu pinjam kalkulator Classwiz itu. Sebab kalkulator Classwiz yang advance, kalau kamu nak cari per pun tak jumpa nanti. Kalau siapa yang tak pernah guna kalkulator Classwiz. So jangan cari kalkulator Classwiz bagi pelajar yang tak pernah try. Okey. Okey, wajib bawa pembaris panjang sebab itu adalah sebagai persediaan untuk tajuk, graf fungsi, ketaksamaan linear dan pelandongakan sekiranya ada soalan tersebut. Untuk pelandongakan juga wajib bawa jangka lukis dan juga protektor, jangka sudut protektor. Tahu tak? Wajib bawa. Okey, sekiranya ada soalan tersebut. Sebab dah 3 tahun pelandongakan tak keluar ni. Sampai sekarang tak keluar. So pelajar DKT suka tajuk ni sebenarnya, tapi dah 3 tahun tak keluar. So tak tahulah tahun ini ada ke tidak. Okey. Okey, dan senarai rumus dan formula ada diberi dalam buku soalan dan buku jawapan kamu. Jangan kamu cipta formula sendiri. Okey, formula semua dah ada. Jangan mandai-mandai cipta formula sendiri. Tolong. Siapa yang tak ingat formula min, rujuklah kat depan. Jangan buat formula sendiri, tolonglah. Okey. Dan untuk kertas satu macam saya pesan tadi, hitamkan secantik, sebersih, sekemas yang mungkin. Okey. Dan tolong hitamkan terus setelah kamu dapat jawapan. Jangan kamu tunggu cukup 40 soalan kamu baru nak hitamkan semua 40 soalan. Tak boleh. Kamu confirm tak cukup masa bagi pelajar yang boleh jawab. Bagi pelajar yang tak boleh jawab, dia banyak masa. Siap semak satu-satu. Ada pelajar A, B, C, D, dibuat sorak pula. Tak. Jangan Jangan. Tolonglah. Okey. Okey, untuk kertas 2, segala pengiraan perlu ditunjukkan. Okey, segala pengiraan perlu ditunjukkan. Jangan ringkaskan formula itu. Formula dah diberi, ganti saja nilai, kamu dapat markah lah. Kalau yang sisian piawai punya markah,
Kamu ganti ikut sebiji-sebiji formula 2 markah terus je. 2 markah terus sisihan di awal. Jawapan akhir terus 1 markah, total 3. So sebiji-sebiji tulis, sebiji-sebiji ikut formula yang diberi. Jangan ringkaskan. Walaupun 6 bahagi 2 dapat 3, jangan ringkaskan. Okey, tolong pastikan kamu tulis pengiraan pada ruang jawapan yang diberi. Setiap soalan ada jawapan. Biasanya matematik ni dia, matematik, sains dan adik-beradik dia tu soalan dia tebal. Sebab dia masih dui bahasa. Okey, so biasanya satu soalan, satu muka surat. Okey, so rancanglah pengiraan, tulis pengiraan kamu betul-betul. Tulis betul-betul. Dekat A tulislah dekat A, janganlah tulis dekat ruang B. Okey, janganlah. Okey, ada soalan yang tajuk penakbulan logik yang jika maka tu kan. Tu yang saya geram. Saya nak marah sini je. Yang ada pelajar, dia buat dekat soalan, dia tulis jawapan cantik, betul dekat soalan. Tapi dekat ruang jawapan dia tulis jawapan yang salah. Kita akan tengok pada ruang jawapan. So, kenalah bijak sikit kan? Bijak. Bijak. Okey, bijak. Tulis jawapan pada ruang jawapan. Dan kalau dia tulis arahan semua atau sebilangan, kau jangan tulis nombor. Bacalah arahan soalan. Walaupun kau saya tak betul-betul matematik ni, tak nak jawab, janganlah. Baca dulu arahan soalan. Ada soalan senang, bukan semua soalan susah. Ada soalan yang senang, bukan semua soalan yang susah. Walaupun banyak yang susah. Okey. Kertas helaian tambahan tidak akan diberikan. Helaian tambahan tidak akan diberikan. So kamu kena rancang betul-betul. Dan biasanya untuk soalan matematik kita 2 dengan admaths kita 2 biasa ada helaian kosong. Halaman kosong ditulis. So kalau kamu in case kamu tak muat pada soalan yang diberi, pada ruang jawapan yang diberi, kamu tulislah sikit notes kat bawah tu, sambung pada halaman kosong ke surat berapa. Okey, dan dekat halaman kosong kamu tulislah sambungan soalan berapa. Sebab helaian tambahan memang tidak akan diberikan. Okey, mungkin kalau dia kata ada, dia akan bagi, dia hanya akan bagi untuk kamu conteng sahaja. Sebab helaian tambahan tidak akan dikutip. Sebab helaian tambahan tak ada QR code, tak ada nama kamu, semua tak ada. So, segala jawapan tulis pada buku soalan dan buku jawapan kamu. Okey. Dan jangan tulis pengiraan di bawah ruang. Setiap soalan ada muka surat kan bawah tu, betul? So kalau boleh janganlah tulis sampai ruang bawah pada muka surat. Sebab kadang tu dia scan tak nampak. Bila scan tak nampak, dia menyusahkan pemeriksa untuk apa panggil? Lupa dah istilah. Dia kena scan balik lah. Orang tu kena scan balik. Dan ada juga ruang dia tulis kegunaan pemeriksa sahaja kat sebelah kanan. So jangan contek kat situ, jangan tulis ruang jawapan kat situ. Tulis pada cantik kat situ, dia bentak tengah tu. Okey? Okey, dan untuk maths, tolong beri jawapan 4 angka berti dan 2 tempat perpuluhan. Duit terutamanya, duit mesti 2 tempat perpuluhan. Okey? Mana ada kamu pergi kedai RM2.365, tak ada kan? Dia RM2.36. Walaupun kamu tekan kalkulator 2.365 contoh, kamu kena tulis 2.37. Jangan 2.4. Walaupun sekarang ni dah tak ada duit 1 sen, kamu tetap kena gundahkan kepada 2 tempat perpuluhan untuk duit. Okey? Dan seperti yang saya bagi tahu pelajar-pelajar saya, anggaplah pemeriksa kertas matematik ni apa? Ustazah atau ustaz yang mengajar pendidikan Islam yang dah lama tinggal asal algebra. Maaf ya ustaz. Sebab yang tinggal lama dah asal algebra. Dia yang tak tolak Y, semua kadang tu ada yang lupa. Okey, so buat semuanya. Tunjuk semua pengiraan yang perlu ditunjukkan untuk markah kamu. Okey. So, cikgu maths ni tak pandai pantun-pantun, kami orang yang straightforward sahaja. Okey, dan saya mewakili cikgu-cikgu matematik kamu, iaitu Cikgu Zafri dan Cikgu Muradi. Mohon maaf sebab memang kami selalu marah kamu, terutama saya lah. Okey, selalu je lupa. Apa nama kamu? Nama kau? Dalam kelas kan? Itu biasa untuk saya. Okey, Chen Sucia. Kan? Okey.
So kami hanya dengan ilmu yang diberi, tolong jawab dengan betul-betul. Besar harapan saya untuk kamu, batch kamu pun dapat meningkatkan lagi GPMP dan peratus lulus untuk matematik. Dan tolong belajar 5 sains. Boleh tak kamu kekalkan 100% lulus untuk subjek fizik, kimia, bio dan matematik tambahan? Boleh tak boleh 5 sains? Boleh tolong kita fight dengan batch tahun lepas. Okay? Alright, so semoga berjaya, semoga boleh hidayah cemerlang. Sekian, terima kasih.